Korang tahu tak kenapa gambar korang masih nampak tak cantik walaupun korang dah guna kamera phone yang mahal? Harga 4,000, 5,000, ada yang sampai 7,000 tapi hasil gambar korang masih tak memuaskan. Sebab korang tak manfaatkan focal length yang ada dekat kamera phone korang. So jom, aku explain guna Xiaomi 17 Ultra. Focal length ni senang cerita dia bukan pasal kamera tu boleh zoom jauh ke tak. Dia pasal cara kamera ni tengok subjek tu. Untuk hari ni kita ambil KLCC sebagai subjek atau background kita. Kalau kamera wide angle, kita ambil gambar dari jarak dekat, semua benda masuk dalam gambar tu. Subjek, background, semua nampak jelas. Kalau kamera telefoto atau zoom, kamera tu tengok KLCC ni dari jauh. Dan cara dia asingkan subjek dengan background tu jadi berbeza. Biasanya kalau ambil gambar KLCC, kita akan ambil gambar dekat bawah KLCC tu. Sebab nak bagi nampak betul-betul ada dekat KLCC tu. Cara ni tak salah, tapi gambar korang akan nampak sama je lah dengan gambar orang lain. Cara yang lagi betul atau cara nak dapatkan gambar yang lebih menarik sebenarnya senang je. Korang jarakkan sikit diri dari subjek, lepas tu zoom sikit guna telefoto. Bila buat macam ni, subjek nampak sharp, background nampak lebih dekat, blur jadi lebih natural. Macam mana KLCC tu tiba-tiba nampak lagi dekat? Itu adalah kesan focal length dan juga compression. So lepas ni kalau gambar korang masih lagi nampak biasa, mungkin bukan salah phone korang. Maybe korang yang tak cukup jauh dari subjek. Phone mahal-mahal macam ni mestilah focal length dia besar kan? So better korang manfaatkan benda ni. Okay guys, kalau korang nak content tag yang macam ni, jemput follow Product Nation BM. Kita jumpa lagi on next video. Ciao.